Jadi tuan-tuan, kita dah bagi tahu dah beberapa jenis tentang kejujuran. Dan akhir sekali tuan-tuan, hadis yang kita baca, Nabi sebut ini yang paling penting sekali. Nabi kata sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seorang ke syurga Allah. Masya Allah. Maknanya orang bercakap jujur ni tuan-tuan, dia akan mengarahkan ataupun dia akan membawa orang ini ke syurga Allah. Siapa yang sebut? Nabi SAW. Dan siapa yang selalu cakap jujur tuan-tuan, Allah akan cop dia sebagai orang yang jujur. Sebaliknya Nabi sebut lagi, Nabi kata wa inna rajulun la yakdzibu wa inna nal kadziba, dan sesungguhnya menipu itu akan membawa seorang kepada keburukan, fujur, dan fujur itu akan membawa seseorang yahdi ilan nar, akan membawa dia ke neraka Allah. Dan siapa yang selalu cakap bohong tuan-tuan, Allah akan cop dia sebagai pembohong. Maknanya tuan-tuan, bukan Allah saya cop dia tuan-tuan, manusia dah tahu dah ni pembohong ni, jangan percaya sangat ni cakap dia ni, sembang saja ni nak. Orang dah tahu dah tuan-tuan, dipindah ke kampung lain, orang lain pun hari ni lagi dah banyak viral tuan-tuan. Oh, kau jangan percaya sangat dia ni, ramai dah kena scam dengan dia dah tuan-tuan. Hidup di dunia pun orang tak percaya, apa lagi hari akhirat lah. Kenapa?